ilmu tidak seharusnya bersifat eksklusif. Ia bertujuan untuk membina fikrah dan mempertajam pemikiran. Ada ruang kosong ki, boleh pastikan 1, 2, 3, 4, 5. Ada ruang kosong lagi untuk ni jejaka untuk duduk. Ada 5 lagi. Boleh mula apa? Boleh. Saya boleh mula. Boleh. Okey. Sila. Ada lagi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua yang berusaha Program Pencik Azlan, Timbalan Ketua Pustakawan, penolong Ketua Pustakawan, para pustakawan dan hadirin hadirat sekalian. Selamat datang ke sesi telaah kita pembuka tirai tahun 2026, tahun baru di ruang yang baru. Elok nak pagi ni, alhamdulillah. Baik, kita ada rasmi tahun baru, kita ada rasmi ruang baru. Baik, tanpa membuang masa, kita teruskan majlis kita dengan menjemput Encik Muhammad Farhan untuk membacakan doa. Dengan itu majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memanjatkan kesyukuran kehadrat-Mu ya Allah, kerana dengan limpah rahmat dan izin-Mu jua kami dapat berhimpun dalam program telaah pada hari yang penuh bermakna ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Mengetahui, kurniakanlah kepada kami kefahaman yang mendalam, ketajaman fikiran dan hati yang tenang dalam menelaah ilmu. Bantulah kami agar dapat menghayati setiap ilmu yang disampaikan serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian kami. Ya Allah, jadikanlah majlis ini sebagai majlis yang diberkati, tempat lahirnya idea yang bernas dan bermanfaat. Peliharalah hubungan kami agar sentiasa dalam ukhuwah dan kasih sayang, serta jauhkanlah kami dari sebarang perselisihan dan kelekaan. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepada kami dalam setiap usaha dan perancangan. Permudahkanlah segala urusan kami dan jadikanlah segala kerja buat kami sebagai ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih Cik Muhammad Farhan atas bacaan doa tadi. Baik. Dengan ini majlis meneruskan dengan sesi telaah kita dengan menjemput Cik Nurin. Betul? Okey, Cik Nurin. Cik Nurin akan membawa tajuk buku yang akan dibedah oleh beliau yang bertajuk Tokoh Agung Melayu. Baik. Alright. Dengan itu majlis ini mempersilakan Cik Nurin dengan ulasan beliau. Dengan itu majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurin Hazani binti Ahmad Rafidi. Saya merupakan pelajar pelatihan industri dari ITM Macang. Pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit ulasan tentang buku Tokoh Agung Melayu karya Helmi Effendi yang merupakan pengasas The Patriots dan pemilik bersama Patriots Publication bersama 2 orang rakan niaganya serta seorang aktivis sejarah, Mustafa Abbas. Pengarang yang keduanya merupakan seorang penulis
dan penyelidik sejarah, serta seorang lagi yang bernama Raja Arif Daniel, seorang pelajar bidang sejarah di UKM yang cinta akan sejarah. Buku tokoh agung ini merupakan sebuah karya yang bertujuan mengenang, mengangkat dan memberi penghormatan kepada tokoh-tokoh besar dalam tamadun Melayu pada zaman prasejarah, Kesultanan Klasik dan era kontemporari. Ia cuba membina persepsi baharu terhadap warisan Melayu, bukan sebagai bangsa yang statik atau tertinggal, tetapi sebagai bangsa agung, berpengaruh dan penuh dengan individu yang luar biasa dalam pelbagai bidang kehidupan. Buku ini muncul sebagai sebahagian daripada usaha memupuk jati diri Melayu serta mengikis rasa rendah diri yang sering berlaku dalam kalangan generasi muda ini. Karya ini membentuk konteks sejarah bukan sekadar kronologi, tetapi sebagai refleksi nilai, prinsip dan identiti yang membentuk masyarakat Melayu dari dahulu sehingga sekarang. Ia tidak hanya mencatat fakta biografi, tetapi juga menyorot latar belakang sosial, budaya dan politik yang mempengaruhi tindakan dan sumbangan tokoh-tokoh tersebut. Buku ini ditulis dengan tujuan utama untuk memperkenalkan tokoh-tokoh besar Melayu yang berperanan penting dalam sejarah alam Melayu. Tokoh-tokoh ini merangkumi berbagai bidang seperti pemerintahan, kepahlawanan, pentadbiran, keilmuan, bahasa, kesusasteraan dan perjuangan kebangsaan. Antaranya termasuk raja dan pembesar seperti Tun Perak, pahlawan legenda seperti Hang Tuah dan Hang Nadib, pemerintah wanita seperti Cik Siti Wan Kembang, serta tokoh intelektual seperti Zakbar dan Abdul Kadir Adabi. Tujuan penulisan buku ini dapat dirumuskan kepada beberapa aspek utama. Yang pertama, memelihara warisan sejarah Melayu agar tidak dilupakan. Yang kedua, memberi teladan kepimpinan dan nilai murni kepada pembaca. Yang ketiga, membina kesedaran sejarah dan jati diri bangsa Melayu. Yang keempat, menjadi bahan rujukan pendidikan untuk masyarakat umum serta pelajar. Secara keseluruhan, buku ini disusun mengikuti pendekatan biografi tematik. Setiap bab merupakan menumpukan kepada seorang tokoh tertentu, dimulai dengan latar belakang kehidupan, diikuti peranan dan sumbangan, serta diakhiri dengan pengajaran yang boleh diambil daripada tokoh tersebut. Antara tokoh utama yang sering diketengahkan dalam buku ini adalah Tun Perak. Tun Perak ialah bendahara paling agung dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka dan tokoh politik Melayu yang sangat berpengaruh pada abad ke-15. Beliau berkhidmat di bawah pemerintahan beberapa orang Sultan Melaka, antaranya Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah dan Sultan Alauddin Riayat Shah. Tun Perak terkenal sebagai pemimpin bijaksana, negarawan ulung dan ahli strategik ketenteraan. Antara sumbangan terbesar ialah kejayaannya mempertahankan Melaka daripada ancaman Siam, khususnya semasa serangan ke atas Melaka dan Pahang. Melalui kebijaksanaan diplomasi dan ketenteraan, Tun Perak berjaya mengekalkan kedaulatan Melaka serta meluaskan pengaruh Melaka ke seluruh alam Melayu, termasuk Pahang, Johor, Riau dan sebahagian Sumatera. Selain itu, Tun Perak berperanan besar dalam menyebarkan agama Islam dan pengukuhan sistem pentadbiran Melaka berasaskan adat dan undang-undang seperti Hukum Kanun Melaka.
kejujuran, kesetiaan kepada Sultan dan keutamaan terhadap kepentingan negara menjadikan tun perak lambang kepimpinan ideal dalam tradisi Melayu. Secara keseluruhan, tun perak dikenal sebagai tunjang kegemilangan Melaka dan contoh teladan kepimpinan yang berwibawa, adil serta berpandangan jauh dalam sejarah Melayu. Seterusnya ialah Hang Tuah. Hang Tuah merupakan pahlawan Melayu paling masyhur dan dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka dan lambang kesetiaan serta keberanian bangsa Melayu. Menurut buku ini, Hang Tuah digambarkan sebagai seorang hulu balang unggul yang bukan sahaja gagah dalam medan perang, malah bijaksana, beradab dan cekal mempertahankan kedaulatan Melaka. Sejak muda, Hang Tuah menunjukkan kebolehan luar biasa dalam ilmu persilatan dan kepimpinan sehingga dilantik sebagai seorang Laksamana Melaka. Beliau berperanan penting dalam menjaga keselamatan perairan Melaka, mengetuai misi diplomatik ke luar negeri seperti China dan Majapahit, serta menumpaskan musuh yang mengancam kestabilan kerajaan. Kehebatannya bukan sekadar pada kekuatan fizikal, tapi juga pada kebijaksanaan berfikir dan kebolehannya berbahasa asing yang memudahkan hubungan antara bangsa Melaka. Seterusnya ialah Hang Nadim. Menurut pengetahuan ramai, kisah Hang Nadim yang terkenal dengan peristiwa serangan todak di Temasek, iaitu Singapura, memperlihatkan kecerdikan akal budi seorang kanak-kanak yang mampu menyelesaikan masalah yang gagal ditangani oleh golongan pembesar dan raja. Akan tetapi, kisah Hang Nadim yang diceritakan dalam buku ini agak berbeza dengan Hang Nadim yang terkenal dengan peristiwa serangan todak. Menurut penulis, Hang Nadim mempunyai usia yang panjang, maka beliau sempat berkhidmat di bawah beberapa Sultan Melaka seperti Sultan Mahmud Shah, diikuti oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II, kemudian Sultan Muzaffar Shah, Sultan Abdul Jalil Shah I dan Sultan Ali Jalal. Oleh kerana ini, Laksamana Nadim telah menyertai lebih daripada 32 buah peperangan. Menusuli sejarah-sejarah kehebatan Laksamana Nadim dapat dijelaskan dengan petikan dari Sun Tzu yang diterjemahkan seperti kalau anda mengenali diri dan musuh, maka anda tidak perlu risau keputusan pertempuran. Kalau mengenali diri tetapi tidak mengenali musuh, maka di setiap kemenangan dalam pertempuran akan disusuli kekalahan. Tetapi kalau tidak mengenali diri dan musuh, maka kekalahan itu adalah pasti. Petikan yang kedua yang dipetik dari Sun Tzu yang boleh dikaitkan dengan kehebatan Hang Nadim ialah panglima perang yang akan menang tahu bagaimana untuk mengendalikan pasukan yang jauh lebih kuat dan lemah. Panglima perang yang akan menang tahu bila dia patut menyerang dan bila dia patut mengelak. Disebabkan daripada petikan ini, kita dapat melihat yang beliau merupakan seorang yang teliti kerana beliau telah berjaya membuat analisa kelemahan-kelemahan pasukan tentera di bawah pimpinannya pada ketika itu waktu melawan Portugis. Bukan sahaja kelemahan-kelemahan tenteranya,
tetapi juga kelemahan-kelemahan pasukan tentera Portugis pada ketika itu. Dia juga dapat menganalisa kekuatan pasukannya serta kekuatan pasukan Portugis dan melancangkan beberapa serangan kepada Portugis yang agak menarik pada ketika itu. Okey, tokoh yang seterusnya ialah Cik Siti Wan Kembang. Beliau merupakan beliau diketengahkan sebagai lambang kepimpinan wanita Melayu yang berdaulat, berani dan berwibawa. Baginda ialah pemerintah Kelantan pada abad ke-17 dan dikenang sebagai ratu yang memerintah secara mandiri tanpa bergantung kepada kuasa lelaki. Suatu ciri yang luar biasa dalam konteks pemerintahan tradisional Melayu. Penulis menekankan kebijaksanaan Cik Siti Wan Kembang dalam mentadbir negeri dengan adil, menjaga keamanan serta kebajikan rakyat. Pemerintahannya digambarkan stabil dan dihormati, membuktikan bahawa wanita Melayu mampu memikul tanggungjawab besar sebagai pemerintah. Simbol kijang emas yang dikaitkan dengan baginda pula melambangkan kedaulatan, kekuatan dan kemakmuran negeri. Cik Siti Wan Kembang menjadi bukti bahawa wanita Melayu mampu memimpin dengan berkesan, sekaligus mencabar stereotip bahawa kepimpinan hanya milik lelaki. Nilai ketegasan, keadilan dan kebajikan rakyat menjadi fokus utama dalam penggambaran tokoh ini. Seterusnya ialah Zainal Abidin bin Ahmad, atau lebih dikenali kita ialah Zakbar. Zakbar merupakan seorang tokoh agung Melayu yang terkenal sebagai bapa bahasa Melayu moden. Beliau memainkan peranan besar dalam pembaharuan bahasa, pendidikan dan pemikiran Melayu pada awal abad ke-20. Zakbar dikenali kerana usahanya menyeragamkan tata bahasa dan ejahan bahasa Melayu, khususnya melalui karya penting seperti Pelita Bahasa Melayu, penggal 1 sampai penggal 3. Karya ini menjadi asas pengajaran bahasa Melayu sekarang secara sistematik dan moden. Selain bahasa, Zakbar juga seorang pemikir masyarakat yang lantang menegur kelemahan orang Melayu, terutamanya dalam sosial pendidikan, sikap dan kemajuan ekonomi. Sumbangan Zakbar bukan sahaja memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, malah membentukkan kesedaran intelektual dan jati diri bangsa Melayu, menjadikan beliau salah seorang tokoh paling terpengaruh dalam sejarah pemikiran Melayu moden. Akhir sekali ialah Abdul Kadir Adabi yang digambarkan sebagai tokoh persuratan Melayu yang berperanan besar dalam membangkitkan kesedaran sosial dan intelektual masyarakat Melayu pada awal abad ke-20. Beliau melihat penulisan bukan sekadar medium hiburan, tetapi sebagai alat perjuangan dan pembaharuan pemikiran bangsa. Melalui karya-karya berbentuk novel, cerpen dan rencana, Abdul Kadir Adabi mengkritik kelemahan masyarakat Melayu, khususnya dalam aspek pendidikan, kemiskinan, sikap pasrah dan kejumudan berfikiran. Pena beliau digunakan untuk menyedarkan masyarakat agar berani berubah, berilmu dan tidak dibelenggu oleh penjajahan minda serta struktur sosial yang menindas. Pengangkatan Abdul Kadir sebagai tokoh agung memperlihatkan bahawa perjuangan bangsa Melayu tidak hanya digerakkan melalui politik atau peperangan.
tetapi juga melalui kekuatan idea dan tulisan. Beliau melambangkan peranan sastrawan sebagai suara rakyat dan ejen kesedaran sosial, sekaligus menegaskan bahawa pena mampu menjadi senjata yang berkesan dalam membina jati diri dan masa depan bangsa Melayu. Dari buku ini kita dapat melihat beberapa nilai dan moral yang boleh dikaitkan dengan masyarakat kini. Yang pertama ialah kepentingan jati diri dan identiti. Ini merupakan salah satu nilai utama yang diketengahkan dan pentingnya merasakan kebanggaan terhadap identiti sendiri sebagai seorang Melayu. Dengan pengetahuan sejarah kecemerlangan nenek moyang kita, masyarakat kini dapat menghapuskan mentaliti rendah diri, naratif negatif terhadap bangsa sendiri. Nilai seterusnya ialah prinsip kepimpinan dan etika. Tokoh-tokoh yang dipilih memperlihatkan bahawa kepimpinan utuh bukan hanya bergantung pada kekuasaan, tetapi etika, tanggungjawab moral dan kesetiaan kepada rakyat serta budaya sendiri. Nilai ini sangat relevan dalam konteks pembangunan kepimpinan masyarakat moden. Nilai seterusnya adalah pendidikan dan pemikiran kritis. Dengan menunjukkan ulama, pemikiran dan sastrawan, buku ini menyeru masyarakat kini untuk menghargai pendidikan, penulisan dan kritikan intelektual sebagai cara untuk memajukan diri sendiri serta bangsa. Di samping itu, kesatuan budaya dan nilai seterusnya merupakan kesatuan budaya dan perpaduan. Kisah-kisah tokoh dari pelbagai era menunjukkan bahawa kejayaan bangsa bukan dibina secara individu, tetapi memerlukan kerjasama, perpaduan dan semangat berkongsi nilai budaya bersama. Ini menjadi asas penting untuk masyarakat moden yang berbilang etnik dan budaya. Secara keseluruhan, buku Tokoh Agung Melayu ialah sebuah karya yang penting dan bermakna dalam usaha memelihara warisan sejarah dan pemikiran Melayu. Buku ini bukan sahaja memperkenalkan tokoh-tokoh besar, malah mengajak pembaca menilai, meneladani dan menghayati nilai kepimpinan, kebijaksanaan dan perjuangan bangsa. Sebagai kesimpulan, Tokoh Agung Melayu wajar dijadikan bahan bacaan utama dalam pendidikan sejarah dan pembinaan jati diri bangsa Melayu, kerana sejarah yang difahami dengan baik akan melahirkan masyarakat yang lebih berilmu, beretika dan berwawasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Tanya Cik Nurin, betul Aswal? Dia harap kat saya tadi dia kata saya kata tak apa, refer je nota, tak ada masalah sebab ini satu perkongsian. Baik, saya ingin memetiklah ulasan daripada Cik Nurin tadi, dan saya walaupun tak baca intipati sepenuhnya buku ni, saya sangat recommend lah pada tuan-tuan dan puan-puan, sebab dalam buku ni 267 halaman, sebanyak 32 orang tokoh agung Melayu ditulis secara kronologi. Kalau sebelum ni kita tengok tokoh-tokoh Melayu melalui cerita dan filem-filem Melayu lama, kali ni kita ambil inisiatif untuk baca sendiri dan fahami rupanya tokoh Melayu ni bukan sekadar budaya, tapi dari segi analisa untuk bertempurnya, dari segi susun atu peperangan, dari segi ideologinya, dari segi orang kata intelektualnya, rupanya sangat besar.
impact tokoh Melayu ni. Jadi kita patut ambil peluang ni lah untuk membaca buku ni lah, insyaAllah. Baik, sebelum saya akhiri sesi telaah kita, ada sebarang soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Atau, ya. Jadi buku ni ada tokoh untuk diri ke tak? Ni Kelantan ada kan? Kelantan ada. Dan Melaka, Kedah ada, Kedah. Sepanjang saya baca tak jumpa. Cara dia cerita ni dia naratif ataupun dia ada rujukan? Dia ada rujukan sebab penulis-penulis dia semua yang memang kaki sejarah. Jadi dia orang memang cari sampai dapat. Dia letak rujukan. Ada tak Syekh Abdul Fahim? Syekh Abdul Fahim, Syekh Abdul Fahim tak ada, tapi ada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani 1856 hingga 1908 Masehi. Kalau sebab saya tengah tengok buku ni, bila kita sebut tokoh agung Melayu, kita ingat nama-nama Melayu kan? Dalam 32 senarai nama tokoh ni, ada yang bunyi macam orang putih pun ada bunyi macam siang pun ada. Contoh Dapunta Hyang Sri Jayanasa, dia campur siang macam bunyi Jawa-Jawa sikit. Cik Bonga, bukan Cik Bunga, Cik Bonga. Lepas tu Awang/Enric. Adakah tokoh awam ni yang berkenaan dengan perkapalan Melayu dulu? Kena baca lah, misteri. Kena tengok sendiri dan baca lah. Sri Chulamani Varman, dia ada bunyi impact India sikit no, Prof. Sebab Kedah kan dengan kita ada candi dia, dengan ada budaya orang kata impact no, belum kerata kita ya, dia mengangguk benar katanya. No. Jadi bila kita tengok kalau kita tengok tajuk ni tokoh agung Melayu, tapi kalau kita tengok dari segi nama tu, kesan orang kata pengaruh nama ala-ala Siam ada, ala-ala India ada, tak betul-betul Melayu. Tapi memang orang kata impact dan pengaruh Melayu tu seantera Nusantara. Melayu bukan tertakluk pada tanah Melayu saja. Impact ni pada semua, insyaAllah. Ya, ada apa tambahan Prof? Tungku Pudin ada, Tungku Pudin. Tungku Pudin. Tungku Pudin. Puan pinjam buku, kita boleh tengok dan Puan boleh buat storytelling, seronok juga. Okey, Tungku Pudin tak ada dalam ni. Tak ada dalam ni. Nanti Nuri tulis. Ya. Nanti Nuri tulis. Nanti tulis. InsyaAllah next kita punya ni lah penulis buku Cik Nurin. InsyaAllah sambungan. Okey, baik, terima kasih Cik Nurin, terima kasih Prof. Tuan-tuan perempuan, ada apa-apa lagi sebelum kita tamatkan sesi kita? Tak ada, no. Baik, sekali lagi ya, tokoh agung Melayu sila dapatkan di kita punya rak di S595.2. Pakat pinjam lah. Seronok baca insyaAllah. Baik, dengan itu saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi telaah yang seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tidak seharusnya bersifat eksklusif. Ia bertujuan untuk membina fikrah dan mempertajam pemikiran.